Korang pernah tak nak jalan-jalan sekali tengok harga tiket terus cancel plan? Sebab apa? Mahal weh. Sebab Puteri memang macam tu. Tahu tak, sekarang dah senang je dekat apps RedBus ni. Selain korang boleh book tiket ferry and juga bus, diorang ada satu feature iaitu things to do. Situ je korang boleh terus book attraction tiket dekat dalam app macam Aquaria, theme park ataupun tempat-tempat tarikan pelancong. Contohnya macam Aquaria KLCC ataupun KL Tower. Semuanya boleh check dan book terus dekat dalam apps ni tau. Yang bestnya, harga dekat dalam RedBus ni memang jauh lagi murah daripada korang beli walk-in dekat kaunter tau. Contoh korang nak pergi Aquaria KLCC, dekat dalam apps ni RM45 je, tapi kalau korang walk-in, harga jadi RM54. So memang jauh beza tau harga dia. And lagi satu, bukan dekat dalam Malaysia je, dekat Thailand, dekat Indonesia, dekat Singapore pun ada attraction tiket ni. Kalau nak lagi jimat, korang guna je kod yang Puteri bagi ni. Senang je, pilih attraction, lepas tu masukkan kod and terus dah siap. So kalau korang plan nak jalan-jalan, jangan lupa untuk check apps RedBus dulu. Mana tahu korang dapat harga yang berpatutan dan murah, okay?